Satu budak mati dia maki hamun semua orang. Anak VIP, cucu TYT. Inilah contoh bila ada kuasa, lupa diri. Encik Anwar Ibrahim, budak mati yang kamu kata tu, namanya Zara Khairina. Sedap nama dia. Tapi begitu angkuh kamu sebagai Perdana Menteri cakap satu budak mati je, sebelum berkuasa, bukan main cakap Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak anak kamu. Selepas berkuasa, pemergian adik Zara Khairina bagaikan hanya angka sahaja bagi kamu dengan menyebut satu budak mati. Kami faham kalau sifat malu kamu sudah hilang. Tapi sekurang-kurangnya, janganlah hilangkan sifat sensitiviti kamu juga. Di saat rakyat masih meratapi pemergian adik Zara, solidariti seluruh negara, kamu bagaikan tidak peduli langsung dengan keadaan semasa. Jangan kamu lupa, kuasa yang kamu ada sekarang adalah disebabkan rakyat.